أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, pengurusi dan semua ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada petang ini seminggu lagi nak raya, dan ada sehari lagi minggu depan hari Arafah 9 Zulhijjah. Jadi kita bercakap tentang ibadat korban minggu depan, insya-Allah. Pada minggu depan kita bercakap dan kita berulang kaji lah tentang ibadat korban pada minggu depan, insya-Allah. Mana? Puasa hari Arafah, hari Jumaat depan. Di hari Jumaat depan kita puasa hari Arafah. Di minggu depan insya-Allah kira hari Arafah lah di tempat kita ni, hari Arafah lah. Di Arab Saudi hari Khamis. Hari Khamis tu di Arab Saudi. Tempat kita hari Jumaat. Kerana dia nampak dulu. Dia nampak dulu, kita nampak ke dia. Jadi dia kena puasa dulu lah. Kerana dia nampak dulu. Kita nampak ke dia, kita puasa ke dia. Dia jarak kita dengan dia 5 jam. 5 jam. Maknanya kalau dilihat pada tarikh wukuf itu, mereka wukuf pada hari Khamis. Kewukuf pada hari Khamis pukul 1 tengah hari masuk waktu wukuf. Kita dah masuk garik dah masa tu. Dah masuk garik dah kita. Dia pukul 1. Kita pukul 7 kunang waktu petang. Dia habis wukuf waktu subuh. Esok pula kita waktu tu kita dah pukul 12 tengah hari pula dah pada hari Jumaat. Dia habis pada subuh, kita pukul 12 lebih kurang pada hari Jumaat. Oleh kerana itulah waktu itu ada juga sikit sama dengan dia. Waktu wukuf itu ada juga sikit dengan dia dalam 5 jam. Antara pukul kita kata 6 pagi sampai ke pukul 12. Itulah waktu yang kita dapat bersama dengan mereka dan sebelum daripada itu. Jadi tuan-tuan, hari ini yang kita nak baca muka surat 7 hari ini mengenai sambungan tentang selawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mana minggu lepas kita dah baca apakah yang mana dibuat oleh pengarang kita di awal-awal permulaan menulis kitab dia. Kita sebutkan bahawa di awal-awal penulisan kitab ni mesti ada perkara yang perlu dimuatkan, barulah dikira melengkapi pada syarat-syarat penulisan ni. Jadi mana ianya biasa dibuat ialah 4 lah. Hak 4 tu kira wajib lah dalam penulisan ni. 4 iaitu menyebut bismillah, alhamdulillah, kemudian selawat itu dengan tasyahud asyhadu an la ilaha illallah, kemudian baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu 4 tu kira wajib, mana-mana penulis bubuh 4 tadi.
Kemudian hak tiga ni hak sunat, hak biasanya mereka pakat bubuh. Pertama kali nama dia, yang kedua nama kita, yang ketiga ialah ayat bunga di awal ya. Ini tiga perkara yang biasa dimuatkan oleh para pengarang lah untuk menjadikan tulisan mereka ada lebih smart berbanding dengan lain-lain tulisan ni. Amma ba'du. Itu amma ba'du itu adalah kebiasaannya dalam khutbah dimuatkan. Dalam kitab pun ada juga, ada yang tidak bubuh. Dia suatu lafaz untuk nak menyebut selepas daripada 4 perkara tadilah. Selepas dari bismillah, selepas dari alhamdulillah, selepas daripada tasyahud, selepas dari selawat, inilah baru aku nak cakap ayat aku pula. Itu dia buat amma ba'du itu nak tahu hak depan tu seolah-olah perkara mesti, perkara wajib, lepas pada tu barulah dia bawakan pada ayat dia pula. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita teruskan hari ni muka surat 7. Itu muka surat 7 perenggan yang ketiga, perenggan yang ketiga, dan ketahui olehmu. Situ tepat kita nak baca hari ni dan ketahui olehmu bahawasanya makna salawat pada lurah, pada bahasa orang Arab itu ialah doa. Situ nak baca situ jumpa cari ke ada kalau hak Rumi nampak lalu kena hak Jawi ke Ngega. Situ tepat nak baca hari ni ialah di tepat itu. Jadi kita teruskan pada petang ini tuan-tuan, kata Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Patani rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi amin. Kata beliau, dan ketahuilah olehmu semua. Dia tuju pada kita lah yang belajar ni. Ada tuju pada kita, ketahui olehmu, walaupun secara umumnya ia tuju kepada kita. Mung sini ia pergi kepada pelajar, penuntut ilmu ni. Bahawasanya makna selawat. Jadi selawat ni makna benda apa? Selawat. Jadi makna selawat ini ialah selawat yang Nabi yang kita nak bincang. Bukan selawat yang kita start dengan takbiratul ihram dan wisalam. Tu selawat juga. Tu selawat juga tu bang. Kerana sama je selawat Nabi dengan selawat mayang, dia sama je perkataan dia. Orang Melayu kita, hak mayang dia kata solat. Kalau hak Nabi dia kata solawat. Gitu ya, beza gitu orang Melayu. Padahal makna sama je, salawatul khams, semayang 5. Semayang 5, salawatul khams. As-salawatul khams makna semayang yang 5. As-salawat pun adalah maknanya selawat ke Nabi. As-salah dalam erti bahasa makna doa. Tak kira hak mayang apa panggil doa, hak selawat ke Nabi pun makna doa. Di Quran dalam hadis menggunakan kataan solat sama kok. As-salatu imaduddin. Mayang ada salang tu dalam tu adalah tiang agama. Kemudian dia minta pula kita selawat ke Nabi, dia guna kata as-salah juga. Dan dia guna kata as-salah juga. As-salatu ala nabi. Maknanya selawat ke atas Nabi. Jadi perkataan tu sama je. Hak mayang kita buat fardu apa panggil solat, kemudian hak kita selawat ke Nabi pun itu adalah solat. Sama je. Lalu hari ini dia kata bahawa dari segi bahasa Arab, perkataan solat ini bermaksud doa. Dia ada doa. Dia dilihat pada takrif yang dibawa oleh Jurjani. Dia menyebut bahawa 4 makna ada dalam selawat itu. Dia ada 4 dari segi bahasa Arab. Pertamanya dia bermaksud doa. Betul, solat ini maksud doa. Bila orang tu doa, mana orang tu solat. Kerana itu orang-orang Kristian bila mereka berdoa, mereka sedang solat. Itu adalah dari segi bahasa Arab. Yang kedua, dia
bermaksud ta'zim, membesarkan. Solat ini makna membesarkan. Oleh kerana itu membesar ini, kalau kita tengok bagaimana dengan cara pujian lah. Puji cara nak besar orang tu dengan kabur hak molek dia. Kalau mu nak besar kau orang, muka buat hak molek. Kalau mu nak mampu rapizi apa, muka buat hak dak molek. Gitu je ya kira. Kalau mu nak naik kau orang, muka buat hak molek. Nak kata hak gitu, dia panggil ta'zim. Kemudian yang ketiga bermaksud al-barakah, berkat. Solat ini bermaksud berkat. Dia ada satu makna yang ada di dalam perkataan solat, ialah bermaksud berkat dan dia bermaksud rahmat. Rahmat dia antara salah satu erti solat dalam bahasa orang Arab. Jadi orang Arab bila cerita bab solat-solat ni, pak utir tu dak lari biasa. Di pak utir adalah dimaksudkan dengan solat dalam kelompok dia. Kerana itulah benda ni ada dalam salawat ke Nabi. Jadi tak ada kita kata ulama kabur dengan terang apa benda selawat ke Nabi makna benda. Kerana semua makna bahasa dah ada dah dalam tu. Dalam bahasa selawat ini walaupun kepada Nabi ia ada dalam tu doa ke Nabi. Pia hak doa kita lah. Allah Taala ia dak doa. Allah selawat maknanya Allah arahkan. Allah arahkan kita. Itu maksud Allah selawat. Ada pun makhluk, malaikat dan juga manusia bila ia selawat, ia doa. Nak faham molek tak ada. Allah pun berdoa juga ke Nabi. Tu punah lalu. Lawi gitu ya ke punah. Jadi Allah berselawat maknanya Allah minta arahkan. Allah arahkan supaya kita memuji dia, membesarkan dia dengan pujian. Itu yang dijawab oleh para ulama kita bahawa maksud arahan di situ yang Allah selawat ialah mana Allah arahkan. Jadi kalau manusia dia minta pada Allah supaya memberi rahmat ke Nabi, mengangkat derajat dia, tu manusia. Allah dak ia arah. Tu ya, dia beza gitu. Allah dengan para malaikat dan makhluk yang lain. Jadi kata pengarang kita dan kata setengah, kata sebahagian je bukan semua. Kata sebahagian ulama maknanya dengan nisbah bagi Allah ialah rahmat. Allah selawat mana Allah rahmat. Itu setengahnya. Jadi bukan pandangan keseluruhan. Jadi kalau dilihat dari Allah ni ada 3 pendapat. Dari malaikat semua doa. Jadi kalau dilihat pandangan ulama kita dari Allah ada kata iaitu rahmat. Ada kata iaitu puji. Ada kata ianya adalah memberi berkat. Itu dari Allah. Tapi kalau dari malaikat semua doa belaka. Tak ada makna lain dah. Kalau malaikat berselawat, mana malaikat berdoa. Kalau Allah berselawat, ada yang kata gitu. Maknanya puji. Allah memuji, dia kata. Allah berselawat, Allah memuji. Bila kata Allah berselawat, makna Allah membesarkan dengan pujian. Dan Allah memberkati. Itu dimaksud Allah merahmati. Jadi rahmat ni salah satu daripada pandangan ulama. Bila kata Allah rahmat, Allah selawat. Allah selawat, Allah rahmat. Namun demikian ini ditolak oleh sebahagian ulama kerana dalam Quran menyebut bahawa solat benda lain, rahmat benda lain. Solat benda lain, rahmat benda lain. Itu ada dalam Quran tu. Alladzina idza asabathum musibah. Orang yang bila dikena pada mereka ujian musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu mereka akan mengatakan kita ini milik Allah dan padanya kita kembali. Lalu ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapat salawat dari Tuhannya dan mendapat rahmat. Iaitu kalau barang sama, apa khabar dan gitu. Jadi kalau barang sama, padan se dak ayah dua. Jadi menunjukkan rahmat benda lain, salawat benda lain dia kata.
Jadi orang yang mengatakan bahawa salawat benda lain, rahmat dia kata salawat bermaksud pujian. Jadi pujian itu dia takwilkan bahawa pujian. Jadi Allah arahkan kita puji dan juga para manusia ini memuji. Kalau malaikat memuji. Ketakrifkan solat itu dengan maksud pujian itu wah ni gelepo kali napa pasangnya ke surat dak kena Quran ni hak jauh ke surat apa cakap apa dia pun nampak pasangnya nampak dia tu. Jadi seterusnya baca Rumi nak senang kamu je, hak tu je, bukan tak boleh baca hak jauh boleh. Senang kamu je, aku mu tak boleh baca jauh deh. Dia banyak dah tak boleh baca banyak dah tak boleh baca. Ni bahasa masuk jauh saja, jauh dah anda tu jadi. Jadi kata setengah ulama makna solat itu maksud selawat itu kita nayu selawat agak solawat solawat ataupun as-salah itu plural solawat, singular as-salah kata setengah ulama makna solawat ini nisbah mari dari Allah, orang panggil rahmat. Kalau Allah selawat mana Allah rahmat. Ini dia tafsir oleh setengah. Dari kita dah khabar tadi ada hak tak setuju. Dia kata surah Baqarah hak kita sebut tu ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Dia kata selawat benda lain, rahmat benda lain. Lalu dia takwilkan bahawa solat ni maksudnya pujian. Allah arah kita puji. Mari dari Allah dia amrun. Mari daripada hamba doa. Tu. Ya gitu sama tu. Mari dari atas dia amrun, arah. Mari dari bawah ialah doa. Itu beza antara pujian Allah dengan pujian hamba. Itu Allah minta kita puji. Apa amal? Sallu alaihi. Tu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya berselawat pada nabi. Ya ayyuhallazina amanu. Sallu selawatlah mong arahan. Ada atas asas ini mereka 10 pendapat. 10 pendapat adakah wajib selawat dah Tuhan suruh. Tuhan suruh sallu. Sallu makna hendaklah mong selawat ke dia. Arahan. Ada 10 pendapat semua kali. Adakah wajib ke tak? 9 kata wajib. Se je kata sunat. Daripada 10 banyak-banyak tu 9 utik kata wajib selawat ke Nabi. Kerana Tuhan arah. Hak nu kata dak arahan kelas yang sunat. Bukan arahan yang putus yang jazak. Iaitu arahan yang bermaksud lebih baik dan sunat. Jadi 10 pendapat. Semua kali disebut oleh Sakhawi mengambil daripada tok guru dia. 10. Pandangan pertama sunat selawat tak wajib. Tu pandangan pertama. Pandangan 2 wajib tak ada kira apa ikut mu nak buat. Yang penting paling komang kali. Iaitu tak ada jumlah. Pandangan 2 tak ada jumlah tapi komang kali kena buat agak kali. Tu pandangan 2. Pandangan 3 kata dak sekali je. Muat kali lepas dah arahan Allah Ta'ala tadi selesai dah. Tak ada masalah. Maknanya dia tetapkan orang sekali je wajib. Lepas tu sunat. Orang dah buat lain sunat. Kali tu je wajib. Lepas tu arah kena buat juga ke mana-mana. Kali sama hidup. Kali sama hidup muat dah lepas dah arahan ayat tadi. Arahan ayat tadi lepas dah. Kalau mudah buat kali sama hidup mudah sih. Kerana arahan tu mudah tunduk. Itu pandangan 3. Pandangan 4. Kali dalam tahiyat akhir. Kali dalam mayang tahiyat akhir. Situ dia kata tepat. Hak nombor 4 mulai masuk capur boh tepat. Hak tadi dak ya khabar jumlah je berapa kali. Dia dak capur bab tepat ni. Pandangan 4 kata dak nak kena ke tahiyat akhir tu. Nak kena boh situ. Kali pun dak apa dak. Mau boh situ. Pandangan 5 kata dak serama tahiyat kena boh. Tak kira tahiyat awal, tak kira tahiyat akhir, asal tahiyat sudah. Pandangan 5.
Pandangan nak mengatakan bahawa tidak dipegang dengan mana-mana jumlah. Tak ada. Yang penting selawat sudah. Tak ada jumlah tertentu. Pandangan nak. Pandangan 7 kata tak ada tempat tertentu. Asal selawat sudah. Pandangan 8 kata bila ingat selawat. Pandangan 9 kata setiap majlis hak duduk kena selawat. Ada bau bakar majlis. Pandangan yang ke-10 kata setiap kali doa. Setiap kali doa kena buh. Nama dia tu 10 pendapat sama kali. Dari segi hukum wajib ke tak wajib, milah utir kata wajib selawat. Kerana arahan jelas. Sallu, ndaklah mung selawat itu. Lagi mu dakwah tu dosa. Kerana arahan Allah tu dalam ayat tu itulah 10 hukum disebut oleh Sakhawi mengenai hukum arahan Allah dalam ya ayyuhallazina amanu sallu. Jadi sallu situ arahan tu arahan kelas wajib ke arahan kelas sunat. Jadi tubik 10 hoti semua kali. Nak kata banyaknya pendapat mengenai adakah wajib arahan itu arahan wajib ke arahan yang sunat. Jadi kata setengah ulama makna salawat ini atas nisbah mari dari Allah orang panggil rahmat. Allah merahmati. Dia kita dah sebut tadi ada orang tak setuju, dia kata kerana ayat dan Quran menyebut salawatun mir rabbihim wa rahmah. Dia kata selawat benda lain, rahmat benda lain. Jadi bagi mereka dia takwilkan bahawa selawat itu masuk ialah memuji. Memuji sanad. Maksud dia situ Jadi artinya salawat itu jika datang dia daripada sumber Allah Ta'ala dinamakan rahmat. Allah merahmat. Ini sebahagian lah. Bukan ramai ni. Artinya telah menurunkan oleh Allah akan kebajikan yang banyak atas Rasul. Jadi rahmat ialah kebajikan, kebaikan. Tuhan menurunkan pada Nabi kita kebaikan dan juga kebajikan. Dan jikalau datang dia daripada malaikat dinamakan dia itu istighfar. Ni tafsiran aja ni, bukan semua ni sokong ni, sebahagian kita cerita ni. Nak semua beza innallaha wa malaikatahu guana. Kalau innallah gini wa malaikatahu gini kan tak sama. Tak boleh sama sekali. Allah minta ampun ke Nabi, komang main gitu. Allah Ta'ala minta ampun ke Nabi, punahlah dia. Kuasa Allah Ta'ala suruh je dia, perintah je dia. Tak boleh main minta-minta dengan orang, tak boleh. Oleh kerana itu kena tahulah mari dari belah atas amruh, mari dari bawah doa. Ini pandangan dua mengatakan tadi kalau Allah itu memberi rahmat, maka selawat malaikat ada minta ampun, tak istighfar. Nah ini banyak kita dapati doa-doa malaikat kepada penuntut ilmu, yang menuntut ilmu. Ada malaikat merendahkan sayapnya dan memohon keampunan pada orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu. Jadi mainan biasa malaikat minta ampun. Itu mainan biasa. Bahkan 5 perkara yang tidak diberi oleh umat yang lain, hanya diberi pada umat ini di bulan Ramadan. 5 perkara yang disebutkan dalam hadis Nabi, umat ini diberikan 5 perkara. Lam yu'tahunna, dia diberikan 5 itu kepada orang lain. Pertama, iaitu berubah mulut orang yang puasa lebih disukai oleh Allah daripada bawang kasturi. Nombor 2, iaitu bila mari saja awal Ramadan, maka dengan sendirinya Allah Ta'ala memberikan berita gembira. Dengan mari saja awal Ramadan itu, para malaikat mula memohon ampun dari pagi ke petang. Itu nak sebut bahawa malaikat kerjaan dia minta ampun mainan biasa dalam hadis Nabi. Kemudian lagi seterusnya lagi dia kata, dan jikalau selawat itu datang dia daripada mulut malaikat, dinamakan dia istighfar. Dan jikalau datang daripada manusia kita ni,
dan juga daripada bangsa jin dan lain-lain, daripada pohon kayu, mari daripada batu batang, dinamakan doa. Mari daripada kita makhluk yang ada ni selain pada malaikat, ia panggil doa. Ada setengahnya ada juga mengatakan masuk mitok rahmat. Ada juga yang mitok supaya dibesarkan Nabi kita. Ada banyak tafsiran ni, barang ni sini bukan barang kemas sangat. Barang sini kita kata banyak pendapat dalam menetapkan apa dia selawat dari Allah, apa dia selawat dari Rasul, apa dia selawat daripada makhluk yang lain, malaikat dan juga manusia. Jadi dan jikalau datang daripada manusia, kalau Nabi ya selawat, makna apa? Nabi ya selawat. Jadi permohonan untuk diangkat derajat dia maqam mahmud masuk belaka tu dalamnya apabila Nabi dia selawat atas diri dia sendiri. Nabi selawat atas diri sendiri. Tu. Ada hadis menyebut bahawa apabila azan dah siap, dia selawat pada diri dia. Antara tempat yang disunatkan kita selawat. Pertama bila kita kata dengar azan. Terbagus selawat tu tempat yang diarahkan. Itu tempat-tempat ni disebut antaranya oleh Sakhawi dalam 40 tempat. 40 tempat yang digalakkan disuruh kita supaya kita berselawat. Dia banyak, antaranya dalam mayang. Mayang tahiyat akhir tu jadi wajib. Tahiyat awal iaitu ada sunat ab'ad tu dalam mayang. Kemudian lagi dalam mayang jenazah. Mayang jenazah takbir nombor 2 kita selawat situ. Kemudian lagi tepat hak molek kita berselawat ialah pada majlis. Kita ada majlis apa selawat, jangan tinggal gitu. Nescaya mu akan nyesal hari akhirat. Mu tinggal majlis mu dak selawat. Itu juga azan. Azan, dalam azan tu pas sudah kita jawab faqulu misla ma yaqul. Mu jawab serupa hak muazzin kata, summa sallu alaihi. Kemudian mu selawat. Itu dalam azan. Kemudian lagi sepanjang Jumaat. Sepanjang Jumaat tu sunat ni hari ni. Hari ni hari Jumaat. Sepanjang Jumaat. Rajab malam tadi. Bahkan hari ni. Tu dia disunatkan untuk kita banyak selawat. Sebegitu juga dalam doa. Dalam doa sama juga. Tu tempat yang bagus untuk kita selawat itu berada dalam doa yang kita selalu duk baca doa biar ada lah selawat dalam tu. Ini tempat-tempat yang bagus untuk kita bubuh selawat kerana dia adalah tempat yang ditunjukkan oleh Nabi kita. Kemudian lagi, dan jikalau selawat itu mari daripada manusia dan jin dan lain-lain makhluk daripada kayu. Pohon kayu tu selawat ke? Oleh kerana itu tak boleh kita nak cerca dia, nak cela dia. Dia pun turut beribadat juga. Mereka pun makhluk yang ada tugas dia. Ada tugas dia buat je. Pohon-pohon kayu, natang semua tu. Dia ada tugas dia. Itu kita tak boleh bunuh baharam bang. Tak ada ganggu apa, tak payahlah nak bunuh buat benda apa, dia tak ganggu kita. Dia dengan kerja dia lah. Dia pun ada hak selawat, ada hak berzikir. Bahkan mereka setengahnya itu berzikir berparak ada kita. Parak dari kita, Nabi dah pernah bertanya pada Allah Ta'ala, ada lagi orang hak zikir parak pada aku ni? Tak. Dia rasa dia banyak dah, nak tahu ke ada ke tak nak lawa. Ada lagi ke Tuhan makhlukmu yang parak berzikir, dia dengan zabur dia dah akan nak dah baca. Habis reng dah baca zabur dia penuh dengan zikir dalamnya. Lalu ditanya pada Allah. Allah Ta'ala kata apa? Tak ada. Banyak ada muka tu. Mudah tengok mulut. Gitu sama.
Ha. Katok dak akak nak dah. Lepas tu dilarang bunuh katok. Ha, katok orang tengok mulut dia. Gitu sama. Ha, gerak sama ni buat kok. Ha, ia paruk katok. Atau makhluk hak dilarang bunuh. Ialah katok. Kata bahawa ianya banyak berzikir dia lebih pada Nabi Daud. Okey. Kata bahawa ada binatang-binatang yang mana kerjaan berzikir sama dia. Katok. Mana ada awak ya duk mai makan roti kedai apa tak ada awak ya. Katok tu. Mereka sikit nak makan pulut aja ni cuti kol. Tikol nak makan pulut aja ni. Kata ada. Ya awak tak ada makan pulut tak ada. Ai mulut duk gerak sama. Tu katok. Kemudian lagi seterusnya artinya memohon oleh mereka itu akan Allah menambahkan rahmat atas rasulnya. Dia kita nak daripada selawat ini ialah kita memohon biar tambah rahmat atas rasul. Dia banyak pahala kelebihan berselawat banyak. Setengah sampai 40 mereka menghimpun. Iaitu 40 kelebihan berselawat. Mereka berhimpun khas macam Sakhawi. Dia tepat mana molek 40 tepat. Pahala dapat 40 jenis. Tu dia banyak ulama menghimpun 40 ni. Mana bagi mereka nombor 40 adalah bagai nombor yang menjadi satu yang dikira banyak urusan agama. Bukan 40 orang jemaah Jumaat. Tapi dalam hadis 40 tu ya banyak setengah menghimpunkan hadis-hadis bab tertentu 40 hadis. Bab jihad 40 hadis. Bab syafaat Nabi 40 hadis. Bab ada neraka syurga 40. Ada hak gitu. 40 hadis akhir zaman. Zam-zam kemudian Zam-zami Az-Zamzami. 40 tanda-tanda kiamat. Jadi ada barang tu dibuat oleh ulama dulu. Mana ada 40 ni bukan barang pelik. Dia bukan barang pelik. Untuk buat 40 ni benda ada dibuat oleh ulama. Ipung Imam Nawawi kita 40 hadis arba'in Nawawi itu ada bagai konsep orang dulu. Mereka menghipungkan dia dengan 40. Kadang-kadang 42 lajak orang tapi 40 lah yang kita kira dia ini yang mana banyak dikarang oleh orang dulu dia habis situ dulu hari ni waktu perbincangan hadiah ke Nabi pula bawah tu jadi boleh ke dak dah hadiah tahlil ke Nabi apa Nabi kan cukup dah hadiah ndak apa lagi ke dia dak tu masalah boleh ke dak kita ni memberi kepada Nabi kita yang dibubuh dalam faedah. Patutnya habis dah perbincangan selawat dan salam, tapi faedah juga semasalah, iaitu apabila menghantar selawat ke pahala kepada Nabi. Apa ya tak cukup lagi keruana. Jadi pula seolah-olah tolong Nabi. Hamba tolong Nabi dah tadi. Nabi berharap dengan hamba, kata ada hamba atas tanah ni kak. Nabi dak duduk kat dia. Dak duduk kat. Sedap lek ia pula ke dia. Adakah gitu ni kita akan tengok benda ni. Pas raya pula baru kita tengok. Dia meleh dulu lembu mu tu. Makan-makan dulu pas raya baru kita baca tajuk tu dia meleh dulu makan dulu daging mu pas raya aku seorang mari awak mu garuk belaka jadi kai bahan ke daging awak hari ni nak baca fiqh ke ada soalan baca fiqh pula ni kalau tak ada soalan hari ni nak baca hari ni muka surat 72 ni mengenai mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Itu Jadi tajuk kita ni kita dah baca dah sikit mengenai mabit di Muzdalifah. Lalu kita nak baca hari ni dalam 7 baris.
dalam 7 baris daripada pasar mabit di Muzdalifah. 7 baris. Situ tempat hak wati minggu lepas dan baca 7 baris. Dia nak ambil situ pada petang ini. Jadi muka surat 72 kata Syekh Muhammad bin Ismail Al-Patani rahimahullah. Wa nafa'ana Allah bi ulumihi amin. Kata beliau, dan wajib pula atas orang yang haji. Orang buat haji ni wajib. Ni wajib ni. Wajib apa? Wajib melontar segala jamrah yang 3. Di Mina tu dia ada 3 jamrah. Jarak antara satu-satu tu dalam 400 lebih. 400 lebih, hampir dalam setengah kilo lah. Setengah kilo juga jarak dia. 400 lebih ada, 300 lebih pun ada. Itu jarak antara satu jamrah ke satu jamrah itu. Jadi hari ini dinamakan jamrah sughra dan jamrah wusta dan jamrah kubra. Itu nama hak dibubuh pada hari ini. Dulu tidak ada kecuali jamrah Aqabah aja hak ujung kali. Itu dulu. Situ. Jamrah Aqabah tulis situ. Itu dulu. Lain ni dak ia sughra, ia wusta, ia kubra pada hari ini. Iaitu wajib hukumnya kena dang ni kalau ada buat ni. Ada buat ni kena dang ni. Wajib atas orang yang buat haji melontar. Melontar tak boleh lastik. Lontar. Maknanya dengan tangan lah melontar. Bubuh tak ambil bubuh. Bubuh tak ambil nak melontar. Melontar ni maknanya ada action lah. Ada action lah tu panggil melontar. Kalau bubuh tak ada action. Tak boleh. Toge dengan tumik tu. Tak boleh gitu. Kalau tidak panggil lontar. Plastik pun tak boleh. Ini naklah melontar. Pangal lembek wakil. Wakil. Keadaan tadi wakil kudung apa setengah pandangan membenarkan sembur dengan mulut. Tu tapi wakil lah. Orang yang tidak dapat melontar dengan tangan, dia wakil korang. Hari seterusnya lagi dia kata melontar segala jamrah yang 3 pada tiap-tiap hari tasyrik, 11, 12, 13. 3 hari tasyrik. Hari 11 hari Qar. Hari 12 hari Nafar awal. Hari 13 hari Nafar 2. Itu nama hari. Nama hari start hari 8 hari Tarwiyah. Hari 9 hari Arafah. Hari 10 hari Nahar. Hari belah hari Qar. Hari Qarra. Hari Qar hari menetap dak pindah. Istiqra atau qarar, wahia darul qarar. Maknanya menetap. Itu panggil hari Qar, hari sebelah tu. Itu dikira orang duduk di Mina hari sebelah. 12 ada hak tubik, panggil Nafar awal. 13 Nafar 2. Oleh kerana panggil Nafar untuk hari belah 12 dan 13. Jadi seterusnya lagi dia kata melontar 3 jamrah itu 777 21 hari sebelah 21, hari 12 21. Tu nak lari balik lari ya. Tak ada apa dah. Kerana buat dah 2 hari. Tidur pun 2 malam dah. Ni bagi hak nak nafar awal. Awal ni je ni. KT 5 ke bawah awal, nafar awal lah biasa. Dia pergi awal kapal terbang yang awal. Tu Libya, mau tahu dah cerita Libya. Mana? Tu. Pening habis awak saing. Awak mana? Tak ada percaya ke Tuhan mana. Habis awak yakan je belaka dah. Ingat setiap benda atas dunia tabiat dia gitu dah. Ingat semua benda atas dunia automatik. Dah. Libya nak pergi haji. Pasport ada masalah. Sekak dak boleh naik flight. Nangis Libya. Kerana visa haji ada dah dak boleh naik. Soalah pasport warna dak tahu nyawa ke dia. Akhirnya tinggal dia. Tinggal dia. Terbang naik atas tu.
Gostang balik mula. Kapal terbang berada keadaan bahaya. Tak boleh teruskan. Naik lapum dia tak tahu lah. Kalau mau ke kereta aku hak tu tu kereta aku gitu hak mu tak tahu lah. Jadi tak boleh nak pergi dengan hebat dak orang ni pergi. Kalau pergi memang bahas tanah dia kata. Tanda je lah. Turun tanah. Teknisian semua hunggar lah pergi cari. Sebab cari apa. Tak. Siap molek dah boleh. Tak apa. Siap dah. Rela dah ambil kawan tu. Pergi naik pula. Kali lagi jadi buluk. Ni buluk Gostang balik. Dia kata ni bukan mainan. Bukan mainan biasa dah. Ni mainan lain dia kata ni. Mainan Tuhan ni. Mainan lain. Bahaya. 2 kali pergi dia buat apa ni. Akhirnya izin dia naik. Oleh ada siapa Mekah. Oleh ada. Tak ada naik-naik. Lapu tak ada. Tak ada bising tu. Ada Mekah je lah ni. Nama Amir Gaddafi tu. Ada. Orang baru kat 50 gitu. Ada tu. Metro. Ada cerita hadiah. Video pun. Mau tulis je video tu. Mau tulis video. Itu. Ada dah video. Orang dah ulah dah. Mau tulis gitu. Jemaah Libya. Maknanya dan kapal terbang. Akhirnya selamat kapal. Boleh ada dah. Awak je kata mainan benda gitu. Tak bawa dia ni. Mula. Nak jatuh lalu kapal terbang. Kalau bawa dia dah apa siapa Mekah. Seorang je. Dalam ramai-ramai seorang je tak boleh naik tu. Mana sabar semua. Ke kawan tu dia ada berlaku. Itu di Libya. Dalam 4-5 hari lepas kata. 4-5 hari lepas. Tu lah orang panggil hak saing tak boleh nak tafsirkan. Dia panggil buah dia panggil buah yang mana makhluk tak boleh nak buat dah. Tak boleh dah. Di situ berlaku. Banyak tu awak perkara yang dikira makhluk tak boleh mikir dah. Ada hak lain jaga suwi situ. Hak lain ada jaga suwi, tekan suwi ada. Tapi 2 kali baik tak naik lagi dah mana siapa sungguh lah kita kata. Akhir awak dia kata mai terang-terang kan jatuh lalu. Baik ambil dia ni. Ambil oleh ada siapa di Mekah. Ada dia di Mekah tu. Ada. Famous pula dia tu. Ada di Mekah naik nama pula dia tu. Tu nak kata hawan. Nama Amir. Amir apa tak tahu Gaddafi belakang nampak. Keturunan Gaddafi. Libya. Orang muda lagi nampak. Tapi itulah. Dia nak khabar Tuhan buat. Nak gitu keadaan. Ya. Tak bawa mong. Boleh bala. Tak bawa ya boleh bala. Terbanyakkan gitu. Kita tak boleh nak baca. Adanya bawa boleh bala ada kau. Bawa dia boleh bala. Bukan boleh lepas. Ada kau. Banyak gitu. Kena tahan dia je mung ni mak. Kalau dak awak mau dak aja kena. Tak aja kena mung ni ki hari ni. Bala kena ke sain tu lalu. Dak kena ke dia. Nak kata ada mainan gitu Lagi seterusnya lagi dia kata sini masuk waktu nota. Masuk waktu nota bila masuk waktu gelincir matahari. Bila masuk waktunya itu gelincir matahari. Faham lahu boleh nota dah. Itu masuk waktu nota hari 11, 12 dan 13. Atah kau yang muktamad. Mana barang kelahi. Barang kelahi yang muktamad mazhab pahlu. Barulah nota. Dan pada kau yang qadim di Iraq. Kau yang qadim di Iraq masuk waktu nota dengan naik pajar tiap-tiap hari. Jadi hak ni ramai ambil hak ni. Pada naik pajar subuh tu lalu dah. Tengah mayang subuh di Jamrah tu dah. Dia ambil pandangan qadim mengatakan bahawa bang subuh boleh dah. Naik pajar boleh dah. Di masing-masing lah.
nak ambil hak mana dah ramai kelewat gitu kok. Memanglah papah lohor kok hak jemaah gagah belaka hak gina tu. Dulu-dulu gitu lah. Kemudian lagi seterusnya dia kata dan yang tersebut dalam syarah manasik karangan Al-Khatib Syarbini. Khatib Syarbini ulama Mesir kita lah. Terkenal tu ya. Jadi yang disebutkan dalam syarah manasik oleh Khatib Syarbini, dia kata telah mengharuskan oleh Imam Haramain. Imam Haramain. Itu guru Imam Ghazali, Imam Haramain. Imam Haramain mengharuskan dan juga Imam Rafi'i. Rafi'i Abdul Karim Rafi'i. Ni orang 623 tu. Haramain 486. Itu Imam Haramain. Itu guru Imam Ghazali ya. Ghazali 505. Ghazali 505. Tu guru dia 486. Ada dekat antara dia dengan Imam Ghazali. Tu ianya ada sezaman dua tu, Imam Ghazali dengan Imam Haramain. Imam Haramain tu dia. Imam Haramain dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali 505. Itulah ada hubungan dia dengan Imam Haramain. Mung pula hubungan mung dengan Imam Ghazali pula luar jimu 501. Luar jimu 4 tahun je. Imam Ghazali 505 mu tolak 4 tahun boleh luar jim suti. Tu je mu boleh tu je 501 kamu. Ya, yang kata Wahawi tu tarikh meninggalnya Imam Ghazali Dan lagi Imam Rafi'i nama dia Abdul Karim Ar-Rafi. Zaman tu tak ada dah. Rafi'i Nawawi. Dua tu hak bisa zaman tu. Imam Nawawi 676. Dia 623. Ni orang 600 ni. Orang yang mujtahid fatwa. Orang yang boleh khabar pandangan mana gagah, pandangan mana lemah. Dia panggil mujtahid fatwa. Kemudian lagi dia kata lagi dia khabar bahawa akan melontar beberapa hari tasyrik dahulu daripada gelincir matahari. Maknanya mengharukan dua orang bapak ni, bukan barangan. Imam Haramain kira dia asal usul kitab-kitab mazhab Syafi'i mari pada dia Imam Haramain. Kitab dia bapak kali nama Nihayatul Matlaq fi dirayati mazhab. Daripada situ pecah kitab mazhab Syafi'i sampai ke hari ni mari pada kitab dia tu umbi ya kali situ. Imam Haramain bisa dia. Kalau orang kata berkata imam ke dia lalu. Tu kena ingat baik tu. Jadi bila kata dalam kitab fiqh telah mempatwakan oleh imam, telah berkata imam, pendapat imam. Maknanya dia pergi ke Imam Haramain. Bukan dia pergi imam ni Batu Tiung ni. Nampak tu imam ada masuk juga nama. Maknanya gitu. Kata imam dalam kitab fiqh adalah Imam Haramain. Dia uwi nama imam. Nak kata setara tu. Dia dah uwi ke Imam Syafi'i dah uwi. Penulisan kitab bermula daripada Imam Haramain. Situ pendapat-pendapat mula timbul. Dia orang nak perkenalkan dia ni dengan payah nak sebut Imam Haramain, orang kena imam je. Berkata imam. Gitu. Sebagai tanda pengenalan untuk Imam Haramain. Jadi backing dua orang ni, Imam Haramain dengan Imam Rafi'i ni bukan barangan. Ni orang kata bahawa kalau sepakat Nawawi Rafi'i tak akan dengar orang lain dah zaman tu. Yang ada dengar orang lain dah. Rafi'i Nawawi kalau kacik dua tu, akan menang ke dia. Mereka kelahi barulah dahulukan Nawawi daripada Rafi'i. Walau Nawawi kata sah, Rafi'i kata tak sah. Tu baru kita menangkan Nawawi. Bila dua tu pergi kacik kata sah belaka, orang lain kok maka serendah. Maka serendah. Kerana dua ni bisa iaitu mereka mengharukan melontar beberapa hari tasyrik dahulu daripada gelincir matahari dan yang dimuktamadkan dia oleh Isnawi.
Isnawi, ulama Mesir daripada Isna. Daripada Isna. Tu satu kawasan di sebelah selatan Mesir, Isna. Yang dimuktamadkan oleh Isnawi. Dia bukan Senawi ya. Kamu tulis Senawi gitu. Isnawi. Tak le Senawi, tak le. Itu Isnawi. Iaitu qaul yang dhaif. Dia Isnawi mari. Dia ni sebagai orang yang tahqiq lah. Dia tahqiq kepada ijtihad yang dibuat oleh Nawawi Rafi'i. Ini zaman mereka zaman 700. Zaman 700 mula mari dia panggil muhaqqiq mazhab. Orang yang kupah balik, saring balik, tapih balik, betul ke tidak? Hak Nawawi kata, Rafi'i kata. Ni mereka inilah zaman 700. Antaranya Isnawi, antaranya Subki, antaranya Azra'i. Ini nama-nama yang tumbuh dipanggil sebagai ahli tahqiq pada zaman itu, memastikan balik pandangan itu. Jadi bagi dia pandangan belum gelecah tari itu ada dhaif. Ada pun melontar jamrah Aqabah pada hari Nahar 10, masuk waktunya dengan masuk setengah malamnya. Bila dah separuh malam, boleh pergi nota dah jamrah Aqabah. Jamrah besar lah hari ni, kubra dipanggil. Seperti yang telah terdahulu sebutnya sebelum ni. Ya, masuk di Muzdalifah malam tu, pukul 1 malam gerak ke Mina, notah lalu dah. Pekih lah tu. Pekih tu, ada bah tu. Dia muassusah ni, tu dia masuk kemah dulu. Muassusah ni, dia tak ada bah dia. Dia mana tu hak dia ni pergi ke kemah dulu. Malam esok pula baru beratur pergi. Hak orang buat dah malam ni, buat dia malam esok pula. Pas maya garik jamak lalu dah, garik ngisa pakat berdelah tubik. Bawa lah lapuk pegang ke batang sedu lak bawa orang staf tabung haji. Pakat gilah. Dia masing-masing iro dalam terawang muazzin tu dok gi. Tu maknanya patut kerja tu malam marin dah. Patut kerja tu malam marin dah, oleh kerana tak ada bah apa payah nak bawa. Jadi malam yang ke-12. Malam yang ke-12 atau malam sebelah. Tengahnya pergi malam akhir kali je. Pergi banyak-banyak. Pergi malam akhir tu kok lotok habis dulu hari 10. Lepas tu hari 11 pula 3 utik. Kemudian balik mula hari 12 pula 3 utik. Lepas tu tunggu subuh baru bahang 3 utik lagi. Tu malam 13. Dia bagi orang yang malah nak pergi 3 hari. Malah nak pergi 3 hari, dia akan hitung malam 13 tu semua. Malam 13 dia pergi pukul 3 gitu. Pukul 3 pagi dia pergi, dia bahang dulu hak Aqabah 7 utik. Padahal hak ni 7 utik ni malam orang tubik Arafah wadah malam tu. Makna lewat dia dalam 3 hari. Itu makna nak kata bahawa dari sudut kalau dia lewatkan hari tertentu tak apa, jangan sampai hari tasyrik habis. Sudah tu nak kena dia buat benda tadi. Seperti telah terdahulu sebut dalam bab melontar jamrah Aqabah dulu, dan berkekalan waktu melontar sekalian jamrah 3 itu menjadi tunai bukan qada hingga jatuh matahari hari akhir tasyrik. Jadi selama mana ia dan nota belum garik hari 13, belum garik hari laksening, kalau dino hari senah, kalau ia dan nota situ diketunai. Bukan qada, kerana waktu dia diberi sampai ke ngesu hari 13. Maka orang yang luput melontar 1 hari, ada orang hendak pergi nota sehari daripada hari Nahar ke atau hari tasyrik tak kira, hendaklah mendatangkan dengan dia pada hari yang masih tinggalnya lagi, sama ada yegi malam atau yegi siang. Di mana-mana hak tinggal
Kalau hak 10 jamrah kubra, Aqabah. Hak 11 3. Hak 12 3. Kemudian hak 13 pun 3. Kalau ada tinggal sehari kena pergi buat lagi masih ada sebelum habis hari tasyrik. Nak pergi pagi boleh, malam pun boleh. Dikira tunai sekalian lontar orang itu selagi dah habis hari tasyrik. Tetapi hendaklah ia dahulukan nota hari hak luput tu dulu baru buat hak hari ni. Kalau Aqabah dah buat hari, buat Aqabah dulu. Aqabah buat dah, buat hari belah pula. Hari belah buat dah baru buat hari 12. Jadi kena tertib gitu. Nota 7 balik mula. 7 balik pula mula. Tu makna dak leh. Mai bahan setepak tu 3 hari lalu. Dak leh kena selesai dulu. Dak leh setepak. Bahan 3 kali. 21 tik 21. Jadi malah. Bahan situ le. Ni Tuhan hari sebelah. Ni hari 12 pula. Ni hari 13. Pindah pula. Ni Tuhan hari sebelah. Ni hari 12 dah tambah gitu. Nak hari belah pakej 3 tik selesai dulu. 3 jamrah. Lepas tu kau start balik mula buat 3 pula. 3 kerek dia tu. Dia gitu cara hak betulnya. Tak boleh pitah. Untuk hari yang ditinggalkan. Jadi hendaklah melontar dulu hari hak luput dah itu mendahului atas hari yang hadirnya. Hari hak sekarang ni hak hadir ni. Dia buat hak kemarin dulu. Jangan duk buat hak hari ni dulu, lepas tu baru pergi buat hak kemarin, tak boleh. Dia kena buat dulu hak kemarin. Dan tidak sah melontar kemudian daripada ayam tasyrik, hari-hari tasyrik. Hari 13 garis dah, mudah nota hari, maka tak sah. Bahkan lazim atas dia kena 1 dang. Kena dang. Kerana tidak melontar 1 hari daripada 3 hari. Ni dah kambing ni. Dah kambing. Dah kambing kerana dikira meninggalkan 3 jamrah. Itu kesalahan yang besar. Jika luput melontar 3 batu ataupun luput melontar segala hari tasyrik. Dia bermula 3 batu main kambing lalu dah. Sebatu dah apa lagi supok je. Tu berbeza dengan sehari ataupun juga 1 jamrah aja dak buat sikit. Dan pada 2 batu kena 2 cupok. 2 cupok. Gandung-gandung berah-berah dan 1 batu kalau dak nota tinggal secupok. Cupok. Batu dalam ucang. Nota balik Malaysia. Ada lagi baki. Kita cukup-cukup dah. Buat ada baki. Tu cupok. Bayar dah. Mana nak pergi Mekah? Mahliah makanan. Dia ni bui lah. Mana-mana bersih latar ke mana ikutlah. Itulah cara dia dan kena bagi di Mekah. Dan kena dah habis dah. Hari tasyrik habis dah. Tak boleh lah. Kena copok batu sutik. Copok sutik batu tinggal. Siapa dah tu? Siapa dah? Kita bayar dang saja. Kena Mekah dong. Kena bayar dia dong. Dang ni bukan belawang bawah pohon buah tu. Tu dang main sini dang haji dang ulo. Mekah kena bayar. Ya untuk pakai miskin Mekah tu hawi. Kiri wakil banyak. Tiap hari jemaah turun Andalusia. Kiri. Ya kita bukannya Libya. Kau terbang kau lari balik mula. Dah siapa dah gidah kita. Kita Libya senang pula.
Ada siapa kau injing dak mampu. Sudah kata. Kena pergi juga Mekah mula baru mampu injing dia ni. Tu makna bisa benar lama tu. Apa dak mampu siapa Malaysia injing dak hati tu tutup suwi pun dak hati juga. Buat apa gitu ada dak ayat dah lagi. Ada gitu bisa lalulah kata. Dan berkekalanglah waktu bercukur waktu cukur siapa ke sudah cukur ia tak ada waktu macam ke tadi 3 hari tasyrik apa dak cukur mu nak cukur balik Malaysia boleh mu nak cukur ia tak ada waktu kok waktu expire tak ada ia tak ada expire cukur dan juga tawaf ifadah tawaf wajib itu tak ada waktu expire balik Malaysia pun boleh mungkin mula mu nak tawaf boleh tidak luput keduanya selama-lama umur masih ada sapalah ke mati dia boleh dibuat apabila kita tinggal pada tawaf ifadah dan juga cukur tadi habis itu bermula syarat bagi melontar segala jamrah. Syarat noto jamrah bahawa ada ia dengan masuk waktu dulu. Nak kena pastikan dulu waktu dah masuk dah baru boleh noto di jamrah itu seperti yang tersebut dan bahawa ada ia menggunakan tangan jika mampu dan kuasa dia boleh dengan tangan guna tangan dia ada boleh kok sembuh dengan mulut pun ni benarkan ni orang yang tidak mampu dan dengan batu noto dengan batu hendaklah dengan batu noto itu memadailah dengan segala bagai batu dengan batu bagai dengan batu bagai itu memadai dengan segala bagainya pelbagai dengan batu yang pelbagai ni boleh situ memadai dia seperti batu yakut ada mu nak nota batu yakut khabar aku nak tunggu kata dak ada siapa aku sambut dulu batu tu mana tak ada batu mu kata mata merah yakut mata merah antara apa mata yang mahal juga tu dalam pasaran boleh buka Shopee tengok berapa ya nak beli yakut kata tulis situ ada yang jual ke dia dia tak perlu Amazon apa Shopee pun ada nak beli yakut jadi situ batu yakut batu mata jadi asal jenis batu sudah walau ia mata mahal pun ia batu. Ia buat batu. Ia bukan roti. Ia buat batu. Walaupun yakut. Kamu pergi lotor dengan dadih yakut tu. Tu faedah sungguh mu. Tu tu dipanggil susu kaltu. Yakut duk main tu. Tu mu ambil yakut tu dah mau bahak. Boleh kami pergi sungguh mu ni. Kata ni batu yakut dan batu akik mata belaka ni jadi buat main mata je reti ni akik hok warna yakut hok warna ni buat ye reti ni dan batu ni dak nak baca warna ni hok kita nak sini ialah batu kristal kita nak batu kristal ni dia orang dulu panggil benda mana awet you guna gitu. Aweh gitu. Ada hak Melayu, You guna hak Melayu. Emas. Tak kena bukan emas. Awis. Hak Melayu ada tak? Hak you buat tu, cetakkan hak randa baru dah. Awis. Awis gitu. Dia pun sabdu atas tu. Atas dah beliau. Dua dah badi awis. Dia naknya ialah batu kristal Batu kristal Arab panggil balur.
Ni kitab kita ni dia banyak rujuk kepada kitab Hasyiah Bajuri Hasyiah Bajuri kepada Syarah Mukhtasar kepada Matan Abi Syuja'. Dia banyak situ. Penyelesaian kitab ni kalau sakok apa pergi cari dia tu. Di situ jelas. Dia susun molek dah. Dia kata Yakub akik balur. Dia balur ialah kristal. Batu kristal balur. Awak ya buat chandelier balur chandelier mu tahu tak ni chandelier kakah benda apa? Hak serangga duduk di tengah halaman apa benda tetamu hari tu. Kan ada serangga sekepi banyak tu. Mudah aja tengok Hindustan waktu mudah tahu. Kata zindagi juga mu. Awak kita dulu popular mainan tu. Bola pudal lah. Gaya ada kan macam kulit siput ke benda. Tu dia panggil balur tu. Itu daripada bahan kristal. Kristal dia panggil. Tu. Ada banyak pinggang, ada juga buat balur, ada juga buat apa panggil cawang. Payah nak pecah juga dia tu. Balur ni kira keras juga dia. Dia kristal, hatimu sekerah kristal. Tu man nak khabar kerah kristal ni. Dia Arab sini balur, dia awis. Nama begitu nama dia baca gitu. Dia dengan ya. Aku ingat obesity. Jadi dengan ya dan batu perak. Daripada perak, galian perak. Tu batu juga. Ada batu besi, galian besi. Galian besi jadi dia tokok gitu boleh petang. Ini kira buat batu juga besi dia dahulu daripada dikeluarkan dia, dahulu daripada dibersihkan dia. Dia walaupun ada capur dengan tanah-tanah pun boleh petang juga. Bukan mesti bersih dulu biar tinggal dogo batu saja dok. Dari mana boleh? Belum dibersihkan dia, dikeluarkan dia tanah-tanah dia. Dah batu kapur. Tu kapur pun boleh. Tu kapur dok buat seming dok buat benda. Boleh tu. Tu kapur. Dia dahulu daripada dibakarkan dia. Kalau bakar lah tu kapur dok jadi dah. Jadi macam terbikar gitu dok jadi mana dah. Nak batu asal dia lah. Gua batu kapur. Batu kih. Tiada. Tiada boleh luk-luk. Dia tidak boleh mata luk-luk. Mata luk-luk, mata lauk tu. Mata lauk bukannya batu. Mata je dalam kerang tu. Luk-luk mutiara. Dan juga ismi ulang raja. Ada mengingat ismi ulang raja. Ismi batu celok. Batu celok. Tak boleh. Ambo batu celok. Tu tu celok. Ismi ulang raja tu. Tu jadi orang kaya tu ismi ulang raja tu. Dan lagi kapur tak boleh. Kapur tak boleh. Nak batu kapur tak apa. Kapur tak ambuh. Ini nak kabur jenis batu je. Wak gini ni boleh. Batu nesang pun tak apa. Orang pergi bahan. Asal batu. Wow. Jadi batu kerikil. Batu 3 suku. Batu apa pun lagi bawa lagi. Batu sungai. Jadilah ke tu. Makruh lah. Mau pergi petang di inung. Kapur mu dah akak banyak dah mu pergi di inung. Dia makruh lah. Hari sini wak pergi di inung. Di inung mu waktu tubik wak alik lain ni pula. Itu makruh lah gitu. Kerana mungkin dia wak semok di inung. Wak batu sini wak pergi di inung. Pergi cari. Saya so kacang kuda. So kacang kuda je, paih dia. Ada setengah orang yang ambil kasut sedap metong. Kena orang pun sedap. Tu je. So kacang kuda je dia.
Cakuda orang duk jual tu asal malam. Kacang kuning tu. Satu je. Saiz dia. Lagi juga buat lagi. Ada kacang parang. Kacang parang besar sikit daripada kacang kuda. Dia mana besar daripada kacang parang tu tu besar sikit ada kacang kuda. Ada juga buat. Lagi dah bahawa dinamakan dia melontar. Dia syarat noto ialah orang tengok gaya noto. Orang tengok bawa apa tu noto tu. Mana tangan akak lah panggil noto. Betul panggil gaya noto. Dia tak ambil plastik dia tak ambil. Plekong noto tu. Plekong. Jadi plekong loto. Ia redah. Ia masuk belaka tu kataan dia. Maka tidak memadai dihantar bubuh gitu je. Tambah main bubuh gitu kelu-kelu jatuh tanah kita tambah. Nak biar ada action perbuatan rembah tu biar ada mana biar ada tolak ya tangan gerak lah gerak tu walau tak rejang pun tak apa lah. Dan bahawa ditertibkan segala jamrah, iaitu dimulakan melontar dengan jamrah yang mengiringi masjid Khaif. Dia jamrah sughra tu dipanggil jamrah sughra. Start dengan jamrah sughra dulu. Dia dekat dengan masjid Khaif ada hari ni tu. Dia panggil jamrah sughra. Hari ni dia gibuh nama hari ni. Dulu tak ada nama dulu. Nama ni barang dah 20 tahun ni baru. Dulu jamrah Aqabah tu orang lain-lain orang tahu diri dah. Aqabah dekat kali dengan Mekah. Dia start dengan ujung kali belah lek Masjid Khaif ni. Kemudian maka jamrah wusta. Baru tengah. Kemudian maka jamrah Aqabah. Maka tinggal sebiji batu daripada satu jamrah tidak sah melontar jamrah yang kemudian. Dia kalau hak kecil itu mu baru buat 6 utir mu nak pergi pindah ke hak wusta dak lepas. Mu nawi dulu hak kecil itu 7 utir baru laku hak wusta. Kalau 3 go ni mu tahu situ dia adi. Ada tak cukup baru 6 utir baru mu buat sughra. Dia mbah paruk hak tu. Tu mu buat dak cukup 6 utir. Apa dak jadi hak lepas dia. Tertib itu ada syarat melontar Dan jika meninggal ia akan sebiji batu dan lupa ia tepat mana hak dak noto lagi balik ke hotel. Tengok dalam ucang ada suti. Allah hak mana pula dak cukup ni. Dak ke dak ke gelabah gitu. Ana ada hak dak cukup. Kita bawa cukup-cukup dah 21. 777 dah ada 20 je. Dah hak mana dia? Hak dak cukup ni. Nak tahu dak kira dak bilang dah. Tangan apa dak loto gitu dak kira dah apa. Nak cukup batu biar cukup. Sudah. Hendaklah dijadikan dia daripada jamrah yang nombor 1 mula-mula dak cukup. Hukumannya gitu. Ya, dibubuk pada hak mula. Mayang pun gitu kau. Muduk tayar akhir dah. Mu kata Fatihah memang aku tinggal. Tapi hak mana ni? 1 2 3 4 hak mana gitu. Makna kalau mu ragu-ragu. Tak mu tayar akhir dah. Nak wisalan dah. Kalau yang mari memang Fatihah ada. Dah hak mana 1 2 3 4 hak mana? Jadi mu nak ngakak cari buah dadu pun tak ada. Kalau tak boleh lah. Loto buah dadu tu tengok nombor 1, nombor 2, 3, 4. Dia gitu. Nombor 4 tak boleh dia kata. Nak tikang tiap 1, 2 je. Boleh. Dah berakhir pendek. Mari kita pergi tengok. Dah sedap. Dah menang sama. 3 kali buka je. Tak boleh buka banyak. Aku kena nombor 4. Kata ini bahasa 4 sama nombor. Jadi gitu kaedah dia bahawa kena ambil hak sikit kali. Ayo Fatihah tak tahu lek mana kena ambil Fatihah nombor 1. Situ,
maka disempurnakan dia baki. Dia macam start baru mula pula dah ambil jamrah hak mula-mula. Kemudian maka dikembalikan lota 2 jamrah yang akhir selepas keduanya dengan tertib. Makna dia balik mula ke nombor 1, cukupkan sutir tu, lepas tu baru buat 7 pula, barulah buat 7 pula. Kena tertib gitu tak jadi buat nombor 2 kena buat mula 7. Nombor 3 kena buat mula 7. Ini kena selesai nombor 1 dulu, baru boleh pindah ke nombor 2 dan bahawa banyak lagi ni nampak pasangan tu. Situ dulu hari ni garik pun awal juga ni sudah situ dulu pas raya pula pas raya pula kita sambung syarat nota. Syarat nota duk cakap tajuk itu ni, syarat nota yang sah. Semua tu syarat nota dia cover tadi ni kita jumpa lagi apa raya pula insya-Allah. Wakilnya apabila tak mampu. Ya, orang tak mampu boleh syarat. Kena pastikan masa dia telefon kata tu dia mai tak boleh bangun sungguh. Dia tak lagi. Masa. Ambil meletak. Tu dia boleh nota, tak ada apa ambil kena start on nombor hari 11 dulu, hari 12, hari 13. Tak ia tahu siapa pun puang boleh nota tak apa. Ambil ada orang lelaki pun tak apa. Dibenarkan. Ada orang puang. Yang buat bagai badar gati tu bagi hak memang tak mampu tu. Mana pasti sungguh waktu dia wakil tu dia tak mampu. Tu. Upah boleh kau? Upah boleh. Kan nota. Ni boleh. Tak ada masalah. Ada wakil peri, ada wakil berbayar. Boleh tak ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa fahma waj'alna minar rasyidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.